Industri pertahanan Malaysia terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan apabila Mildev International Technologies telah memperkenalkan varian terkini bagi kenderaan berperisai mobiliti tinggi iaitu HMAV Tarantula semasa pameran DSA 2026. Pameran DSA 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur dari 20 hingga 23 April itu sekali lagi menjadi platform strategik bagi syarikat tempatan dan antarabangsa untuk mempamerkan keupayaan teknologi, inovasi, serta hala tuju pembangunan aset pertahanan masa hadapan. Kehadiran Mildev dalam pameran berprestij ini turut mencerminkan komitmen berterusan syarikat tersebut dalam memperkukuh industri pertahanan tempatan, khususnya dalam pembangunan kenderaan berperisai yang mampu memenuhi keperluan operasi moden. Menurut Wakil Kejuruteraan Mildev, Ahmad Haziq bin Ahmad Rashidi, varian yang dipertingkatkan bagi Tarantula ini masih berada pada tahap demonstrator dan prototipe, sekaligus menunjukkan bahawa pembangunan sistem ini masih melalui proses penilaian dan penambahbaikan. Beliau menjelaskan bahawa tujuan utama pembangunan varian tersebut adalah untuk memperlihatkan keupayaan Mildev dalam mengintegrasikan pelbagai sistem persenjataan dan teknologi mengikut keperluan spesifik pelanggan, termasuk potensi penyesuaian untuk pasaran ekspor. Konfigurasi yang dipamerkan pada DSA 2026 menampilkan sebuah menara persenjataan keluaran Roketsan yang dilengkapi dengan senjata utama mesingan berat 12.7 mm bagi memberikan keupayaan sokongan tembakan yang efektif di medan sebenar. Selain itu, sistem tersebut turut diintegrasikan dengan dua pelancar peluru berpandu anti-kereta kebal jenis OMTAS yang berupaya meningkatkan keupayaan serangan terhadap sasaran berperisai serta ancaman jarak sederhana. Walau bagaimanapun, konfigurasi berkenaan masih bersifat cadangan dan ditawarkan sebagai pilihan kepada Tentera Darat Malaysia, di mana sebarang keputusan perolehan akan bergantung kepada keperluan operasi, penilaian teknikal, serta faktor kos. Dalam masa yang sama, Mildev turut mempamerkan konfigurasi Tarantula yang sedang dibangunkan untuk kegunaan sebenar Angkatan Tentera Malaysia, yang memberi tumpuan kepada keperluan operasi dan kebolehpercayaan di lapangan. Kontrak bagi perolehan sebanyak 136 buah kenderaan telah dimeterai sebelum ini, menandakan satu pencapaian penting bagi industri pertahanan tempatan dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada aset import. Penghantaran kenderaan tersebut dijangka dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 5 tahun, dengan batch pertama dirancang untuk diserahkan pada penghujung tahun 2026. Perancangan ini selaras dengan usaha pemodenan Tentera Darat Malaysia dalam mempertingkatkan keupayaan mobiliti, perlindungan, serta keberkesanan operasi unit-unit darat. Bagi konfigurasi operasi semasa, Tarantula dilengkapi dengan sistem stesen senjata kawalan jauh Stabilis Advanced Remote Weapon Platform SARP 12.7 mm yang membolehkan pengendalian senjata dilakukan tanpa mendedahkan kru kepada ancaman secara langsung. Penggunaan sistem ini bukan sahaja meningkatkan keselamatan anggota, malah turut memberikan kelebihan taktikal melalui keupayaan pengesanan dan penjejakan sasaran yang lebih tepat. Selain itu, kenderaan ini turut dilengkapi dengan pelbagai subsistem moden termasuk sistem amaran laser, sistem penglihatan pemandu untuk operasi siang dan malam, serta sistem pengurusan pertempuran bersepadu. Keupayaan komunikasi juga diperkukuh melalui integrasi radio pelbagai frekuensi, merangkumi VHF, UHF dan HF, sekaligus memastikan kesaling hubungan yang berkesan dalam operasi pelbagai domain. Dari segi spesifikasi fizikal, Tarantula mempunyai panjang kira-kira 5.9 meter, lebar 2.5 meter, dan tinggi 2.5 meter, dengan berat sekitar 14 tan, menjadikannya sesuai untuk pelbagai jenis misi. Kenderaan ini mampu mencapai kelajuan maksimum sehingga 120 km sejam, dengan jarak operasi sekitar 600 km, dikuasakan oleh enjin diesel 6 silinder yang menawarkan prestasi tinggi serta kecekapan bahan api. Dalam aspek perlindungan, Tarantula direka dengan tahap perlindungan balistik dan letupan ranjau mengikut standard Stanak Level 2B, yang memberikan keselamatan tambahan kepada kru dalam menghadapi ancaman di medan operasi moden.